Okey geng, Assalamualaikum. Hari ni dia bukan kata barang padu, barang memang puas hari ni. Head ESR X Pro ni. Dia best pasal apa tau? Best pasal kita boleh jual dekat orang dengan harga yang murah tapi barang dia padu. Yang tu yang syok. Kalau murah tak padu ni banyak. Nak cari yang murah tapi kualiti dia padu, power senang keluar. Bukan senang. Tapi kita berjaya. Kita berjaya deal dengan kilang, kita berjaya bagi design kita kat depa supaya keluarkan head yang murah tapi puas hati. Macam tu noh. Jadi ramai dah yang dah try head ESR X Pro, harga murah tapi level-level dia sama power dengan Red Leo. Dekat-dekat sama Red Leo. Red Leo memang kita tahu memang bagus. Kita pun jual lama dah memang bagus dan harga dia agak tinggi sikit lah. Sikit saja, tak tinggi banyak. Tapi kita boleh jual yang ESR punya X Pro dengan harga murah setanding Red Leo. Itu yang best dia. Okey, sebelum saya lupa saya nak bagi tahu, setiap head yang kat depan ni semua saiz kena pakai spring valve Y15. Kena pakai spring valve Y15. Ingat tu. Jangan duk silap pergi duk bos spring valve RC no. Head kita semua kena pakai spring valve Y15. Sama ada hampa kena setting lah nak pakai washer 1.5 ke, washer standard ke, washer 2mm ke, 2.5 ke, terpulang kat hampa. Tetapi washer, spring valve memang Y15 sahaja. LC tak boleh no. Okey. Lalu kita main sebelah ECU. ECU dan juga meter 561 pun dah masuk stok. ECU kita ada ECU V2. Okey, motor Y15 V2. Kita ada Ultra Racing, Ultra Pro, bukan Ultra Racing, Ultra Pro dan juga V Racing. Okey, V Racing kotak hitam, Ultra Pro kotak merah. V Racing ni kira ECU subsidi dah. Yang murah punya tu Red Leo dan juga yang merah pun Red Leo juga, Ultra Pro. Okey. Jadi saya nak cerita lagi, banyak ni kat pasaran yang duk kena kopi. Okey. Hampa senang je beli ECU je, hampa tengok belakang ni. Ada tak dapat stiker ni lekat kat ECU ni dengan nombor siri sekali. Kalau ada, yang tu ori. Kalau tak ada, memang kopi. Lagi satu warranty card dapat juga ni noh. Warranty card sekali dengan ni nak tune. Your software ada kat sini, no? Nombor siri ada kat sini, nombor siri ada kat sini. Okey. Dapat yang benda ni tanpa ragu-ragu memang original. Tak dapat je kopi 100%. Dia duk laser lagi. Ada lagi tahun 2026, 2025 masih duk laser lagi belakang tu, dia kata stok lama, bukan. Yang tu adalah kopi. Sebab yang keluar stiker macam ni, keluar warranty card macam ni, kita dah start, tak silap saya 2024. Kita dah start. Maksudnya kita dah 3 tahun dah. Tak ada dah laser-laser belakang ni. Kalau ada tu adalah kopi. Beringat no, ramai yang kena. Sangat ramai yang duk beli dekat beg kuning, beg oren ni, banyak yang duk kena kopi. Jadi kita ada stok ECU Y15 V2, Ultra Pro dan juga V Racing. Okey. Lepas tu meter 561 pun kita masuk stok. Barang ni barang panas, hot, tapi stok tak banyak no. Ni ada button untuk tukar mood. Okey, button untuk tukar mood dan meter dia 581 lah macam biasalah, ada TPS, ada voltage, ada RPM, ada AFR dengan ada apa satu lagi dah. Lupa bila. Okey, dia ada 561. Okey. Lepas tu yang ni head. Okey, head kita ada daripada saiz sekecil-kecil head yang sampai besar lah. Okey, kita ada 1922. 1922 saja satu head yang tak dapat rocker arm sebab kita pakai rocker arm original motor. Okey, 1922, yang ni 2023, yang ni 2124, yang ni 2225, yang ni 2326, yang ni 2427, yang ni 2528, yang ni 2629. Hari tu dia main sampai 2528 saja. Kita tambah lagi satu 2629. Untuk saiz daripada 2023 sampai 2629 dia dapat head, dia dapat valve, dia dapat rocker arm noh, complete. Okey. Potting noh. CNC intake, CNC sebelah exhaust. Ramai yang dah pasang, terus pasang lah. PMP tanpa potting apa-apa, tanpa touch up apa-apa, boleh keluar power dia kata. Yang tu yang best. Boleh keluar power. Tapi ada yang potting lagi, power keluar lagi pun ada. Nak tambah potting lagi pun boleh sebab kita tak potting yang dah terlampau over sangat. Kita potting yang orang kata apa, sesedap rasa lah, sesedap dah macam mana lebih kurang kita duk pakai di bengkel, kita potting lebih kurang seakan-akan macam tu. Tapi nak hantam lagi pun, nak tambah lagi pun boleh. Bukan kata kita dah over dah, hampa nak tambah potting tak boleh, tak ada. Boleh lagi nak tambah lagi, tak ada masalah. Sebab kita buat yang LC pun boleh pakai, Y15 pun boleh pakai. Sebab potting ni LC dengan Y15 dia tak sama. LC dia tak boleh besar macam Y15, dia kena kecilkan sikit. Sebab tu saya buat bagi Y15 boleh pakai, LC boleh pakai. Jadi kalau nak hantam lagi, terpulang kat hamba. Maksud nak hantam tu nak potting lagi lah. Okey. Ni yang sampai daripada saya kecil sampai saya besar. Semua head lah daripada saya kecil tadi sampai saya besar sana, semua dah potting intake, potting exhaust guna CNC lah. Okey. Yang tu saja saya nak update. Spring valve pun saya dah update dah. Kata spring valve apa tadi pakai Y15, harap hampa tak terlupa lah bab tu. Okey, clear, ngam.